Assalamualaikum dan jumpa lagi. Hari ni saya nak review motor Yamaha XMAX V2 yang telah pun saya pakai dah masuk 3 bulan dan mileage sekarang ni dah masuk kepada 1100 lebih kilometer. Okey, so yang pertama sekali saya nak ceritalah serba sedikit berkaitan dengan beberapa aksesori ataupun tambahan yang saya telah buat pada motor saya ni. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan motor ni, saya dah buat tukar side mirror. Saya pakai side mirror yang pendek sikit daripada yang original. Yang keduanya, saya dah buat tambahan kepada screen protector meter atas dan bawah. Okey. Seterusnya saya buat tambahan dekat sini windshield, saya tukar yang pendek. Kalau tidak yang standard dan panjang, saya pakai yang pendek. Okey. Seterusnya saya buat juga ni dekat saya punya mudguard untuk elakkan daripada saya punya selut-selut nanti masuk kena dekat bahagian enjin. Okey. Kemudian lagi yang saya tambah, inilah untuk saya mount saya punya kamera Insta360 saya. Okey. Itu adalah tambahan yang saya buat dekat motor Yamaha XMAX V2. Sekarang kita pergi satu persatu berkaitan dengan aksesori yang saya tambah ni dan juga mungkin serba sedikit pandangan saya sendiri secara peribadi terhadap motor Yamaha XMAX V2 yang telah pun saya pakai. Okey, untuk saya punya windshield ni saya pakai yang pendek. Kebaikan dia kalau kita duduk dekat jalan yang sesak ataupun dekat dalam jalan town, dia okey lah kita pakai yang pendek sebab kita rasa sejuk sikit lah, taklah rasa panas dan kita pun rasa nampak sporty. Tapi keburukan untuk yang windshield pendek ni, kalau kita bawa atas highway, saya dah test, kalau atas highway kalau pakai windshield pendek memang kelajuan boleh pergi pun paling laju yang saya bawa takat 135 je. Angin memang betul-betul kuat kalau pakai yang pendek ni sebab direct terus kena kepada badan saya. Tapi kalau saya pakai windshield yang standard ni, yang standard dan yang tinggi tu, saya boleh lah pergi dalam 145 standard XMAX lah. Mungkin lah dapat lebih-lebih sikit 145, 146, 147. Pernah juga saya cecah 15 tapi turun bukit lah Okey. Itu berkaitan dengan windshield. Satu lagi masalah windshield ni, kalau yang gelap ni okey, tapi kalau kita pakai yang cerah, bila kita basuh memang nampak air bertakung kat sini lah. Bukan bertakung, dia macam watermark dekat dalam ni, bubble-bubble air dalam ni kan. Itulah kalau pakai gelap ni mungkin tak nampak. Tapi yang terbaiknya kalau waktu cuci tu, kalau kita ada blower, kita boleh tembak angin semua dalam ni keluar lah. Kalau sekadar kain tu memang masalah sikit. Okey, itu. Yang seterusnya saya nak beritahu berkaitan dengan ni lah, color mate ni. Color mate ni, dia punya kebaikan dia memang yalah kebaikan lah kan, nampak cantik pada sudut pandangan orang color mate ni. Tapi masalah dia ialah kalau lah kena terlekat apa-apa, contohnya saya tengok dekat sini, dekat saya punya tempat pemegang belakang ni, dia macam ada bekas kena kasut tau. Contoh macam saya naik, saya terus saya langkah naik ni kena. Once dah lekat ni, kita nak cuci memang susah sikit. Kalau saya pakai polish, memang dia akan berkilat dekat sini je, yang masih lagi matte. Dia akan berkilat sikit dekat sini, dia tak dapat balik matte tu. Ini keburukan kalau matte lah, nak cuci susah sikit. Tapi kebanyakan yang saya tengok dan saya tanya pandangan kawan-kawan XMAX lain, banyak diorang spray bagi clear supaya senang sikit nak jaga road. Mungkin ada pun yang tukar colour lah. Itu berkaitan dengan colour XMAX ni. Okey. Okey, untuk saya punya side mirror ni, bagi saya side mirror ni memang cantik lah. Harga pun murah je dekat Shopee, banyak orang share kan. Saya pun belilah juga, dalam 20 lebih tak silap saya. Okey, kalau time promo ni belas-belas ringgit je kalau tak silap. Dia memang kualiti dia boleh lah, nak kata betul-betul solid cantik tu tak. Dia kita pegang pun kita tahu lah kualiti dengan harga 20 ringgit kan. Masalah kita pakai pendek ni, kalau kita nak tengok belakang tu kena tunduk sikit. Mungkin lah boleh adjust ke macam mana kan. Tapi saya pakai macam ni nampak okey lah sikit. Kalau nak tengok tu kena tunduk sikit. Tapi kalau yang standard tinggi tu memang betul-betul selesa lah, memang betul-betul luas. Tapi kalau orang yang nak tukar jenis lain tak tahulah.
kan, boleh lah kan, tapi saya just pakai ni sebab nampak cantik dan boleh tengok tapi kena tunduk sikit. Okey, ini berkaitan dengan side mirror saya. Okey, berkaitan dengan bahagian footrest ni, bagi saya lah komen saya lah terhadap footrest ni, dia getah. Okey, bila kita dah basuh cantik lah, tapi bila kita naik cepat sangat lekat tapak kasut. Itu normal lah, dah getah kan. Dan ramai je yang dah tukar pakai jenis metal tu, harga pun tinggi lah sikit, 100 lebih. Tapi saya rasa pakai metal tu okey kot, tak nampak sangat marking kasut ni. Kalau macam getah ni memang nampak lah basuh cantik. Dia melekat tu memang kalau orang yang suka jaga motor ni, dia sakit mata sikit lah untuk marking nampak kat sini. Okey, itu bahagian footrest. Untuk bahagian mudguard dan juga splash guard ni, selepas saya pasang, memang Alhamdulillah lah, saya tak pening kepala sangat berkaitan nampak enjin ni kotor ataupun pasir-pasir masuk dekat sini. Masa first tu, masa mula saya beli tu, saya pakai tak pasang lagi mudguard ni, memang nampak juga selut-selut ataupun pasir masuk dalam tu. So saya cuci awal-awal sikit, so tak nampak lah dia punya masalah tu, nampak masih clean lagi. So saya terus pasang mudguard ni dan Alhamdulillah tak ada lah masalah isu kotor naik sampai ke atas ni. So dekat sini je lah saya cuci. Okey, cuma nak pasang mudguard ni, tuan-tuan boleh tengok video saya yang sebelum tu. Kena buka lah exhaust ni. Okey, kena buka skru dia, tanggal exhaust ni tepi sikit, tak cabut semua pun tak apa, just keluarkan sikit, just nak masukkan skru dekat dalam ni. Okey, itu saja. So saya just ikat skru dekat sini satu, dekat bawah ni satu, okey, dan juga dekat dalam tu sepatutnya ada satu skru, saya tak pasang pun, ni pun dah kukuh dah. Okey, sekat ni saya dah pergi sampai 1000 km, dah bawa pun sampai 100 lebih, 140 pun. So far Alhamdulillah okey, masih lagi dalam keadaan yang baik lah. Okey, kemudian seterusnya bahagian seat. Okey, komen saya bahagian seat setakat ni untuk saya bawa kalau perjalanan yang jauh, saya rasa dalam 1 jam ataupun 45 minit tu kita dah agak rasa kebas punggung lah. Okey, sebab seat ni bagi saya bila dah bawa lama-lama rasa macam keras sikit. Sebab tu ramai yang tukar kepada comfort seat. So far saya setakat ni itulah tengah fikir-fikir tengok macam mana. Kalau mungkin nak ride terlalu jauh nanti mungkin kot boleh fikir nak tukar benda ni. Okey, tapi kalau untuk komen isteri saya, dia naik duduk belakang, dia seronok lah, memang betul-betul luas kan. Sebab sebelum ni kalau saya pakai motor naked, memang perempuan tak suka kan, terutamanya wife nak naik motor naked sebab seat dia kecil. Yang ni memang seat besar, memang puas hati lah. Okey, so untuk dalaman storage ni, saya rasa ada satu benda yang saya rasa macam review kata boleh masuk 2 helmet full face. Saya dah try masuk helmet full face saya. Untuk helmet saya yang ARC ni size L, dengan helmet saya satu lagi size L okey, tapi bila saya masuk full face saya tu size SL. So SL dia tak boleh nak tutup. So kawan saya pun yang pakai dia cakap memang betul juga, L dengan L boleh masuk, kalau SL dia nak tutup tak boleh. Itu je lah dari sudut helmet. Tapi ruang bagasi ni memang puas hati, saya tak perlu fikir nak tambah box, dan saya pun memang bukan jenis barang banyak sangat. Saya boleh letak jaket saya dalam ni. Laptop, untuk laptop 15 inci boleh masuk. Okey, pergi pejabat memang senang, masuk je baju hujan, laptop, topi semua boleh simpan, clear. Okey, kemudian satu lagi seat ni saya beli tempat cover tutup dia tu, macam selimut je lah. Boleh tengok dekat Shopee tu, harga pun tak mahal sangat, just nak elakkan kalau takut kucing naik lah. Kucing naik atas ni memang masak lah kalau dia buat kerja atas ni. Nak cari seat lain itu pun satu hal juga kan. So setakat ni saya jaga itulah. Dan di rumah pun kalau saya tak naik pun memang saya just selimut je lah motor ni. Kalau hari hujan, musim-musim hujan ni memang pergi kerja naik kereta lah. Kalau mungkin nanti dah tak hujan, nanti naik motor balik. So itulah berkaitan dengan seat yang saya nak komen sikit. Kemudiannya dari sudut tayar, saya pakai tayar original lagi. Tayar original ni so far bagi saya okey. Yalah, kalau orang lain mungkin dah tukar tayar lain kan. Saya so far okey lah buat masa ni. Mungkin nanti kalau dah habis mungkin saya tukar tayar lain kot. Untuk kegunaan Garmin Street Cross, cara nak cari tempat dia, kita boleh search dekat keyword ni, okey, ataupun
kita boleh saja cari dekat sini, online search pun boleh, ataupun kita boleh juga cari dekat koordinat. Okey, kita masukkan koordinat ni, dia akan cari. So dia agak susah sikit lah banding dengan Waze. Kalau Waze tu dia dah bagi suggestion bagi kan. So untuk yang nak pakai mula-mula tu agak susah. Kadang-kadang saya ada setengah tempat tu saya cari dia dalam Garmin ni tak jumpa. Saya kena buka dulu internet kan, cari dekat sini dia punya koordinat dia berapa. Lepas tu saya kena type balik masuk dekat dalam Garmin Straight Course ni, dekat koordinat ni barulah jumpa. Ada setengah tempat ada setengah tempat tak jumpa. Kalau tak jumpa boleh juga, tapi kena masukkan koordinat. Kalau kita duduk tepi jalan tu nak cari search internet bagai, maksudnya kita kena rancang perjalanan siap-siap lah, supaya masih bila sampai satu tempat kita nak tekan, just kita buka saja. Okey, ini view all. Ini tempat-tempat yang kita dah save. So mudah lah kalau kita nak pergi nanti. Okey, tu berkaitan dengan penggunaan Garmin. Jadi overall untuk Moto X-Max V2 ni saya dah pakai dan saya pun rasa bagi saya puas hati. Motor ni pada pandangan saya baguslah untuk kita nak bawa relax, nak santai, nak laju pun boleh, nak potong kereta dekat highway pun okey. 145 kereta nak bawa 145 atas highway pun kalau lorong kanan jalan clear lah. Tapi kalau waktu-waktu biasa pun kalau saya bawa kereta pun 12. So motor ni 12 dia memang laju, bukan macam motor biasa 120. Okey, 120 pun boleh sama dengan kereta, dan saya pun pernah bawa sampai 140 lebih. Memang lain dia punya rasa kelajuan dia. Dan motor ni pada pandangan saya, orang yang nak kata laju, nak laju pun ada, tapi bukan laju sangat, pertengahan, kelajuan kebangsaan. Okey, nak memotong pun okey. Dan boleh bawa anak dan isteri sekali. Kalau dekat-dekat lah, saya mengikut taman ni, anak saya duduk di depan ni, saya duduk di tengah, isteri di belakang. So boleh ronda lah dalam taman. Sebab saya pakai motor naked sebelum ni, memang anak saya bising lah. Dia seorang je boleh naik dengan saya, mak dia tak boleh naik. So itulah pandangan saya berkaitan dengan Yamaha X-Max V2. Dan saya pun telah buat tukaran minyak lah untuk servis 1000 km. Dan so kita akan tengoklah nanti selepas ni kalau ada apa-apa update berkaitan dengan Yamaha X-Max V2, saya akan kongsi bersama anda semua. So terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan semua untuk tonton video saya sampai habis. Jumpa lagi pada video yang akan datang.